Apabila kami tiba di stesen Bukit Jalil untuk tangkap influenzo, ada masalah sikit. Mana? Dekat apa nama ni, stesen LRT Bukit Jalil, dia punya chop dah hilang. Kita perlukan lagi satu chop lagi untuk dapatkan big catering kita. Alright? Pada jam 3.50 petang, kami tiba di IOI Puchong Jaya untuk menangkap dan mendapatkan chop yang ke-15. Dengan adanya 15 chop, kita dah boleh redeem Mega Train Mega Mato. Setelah berjaya mendapatkan 15 chop, staf RPKL akan mula mengira buku stamp kita untuk pastikan kita berjaya mendapatkan 15 chop. Kita Daripada misi dan perjalanan hari ini, kami sekeluarga berjaya mendapatkan 4 Mega Train. Rekaan Mega Train kali ini lebih comel daripada versi 1 yang keluar pada awal tahun ini. Jadi bagi yang belum dapat Mega Train ni, tunggu apa lagi? Mulakan misi menangkap robot jahat anda sekarang.